Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Saif Dan saya Nusna Nadra. Kami, wartawan dari TVPSS Ungku Aziz akan melaporkan perjalanan majlis sambutan Ihya Ramadan bagi tahun 2026 yang sedang berlangsung pada pagi ini. Hari ini, kami akan membawakan kepada anda momen menarik yang berlangsung pada pagi ini. Jadi, apa kata kita saksikan bersama-sama? Jom! Pagi ini, suasana di Dewan SMK Alor Pungsu dipenuhi dengan senyuman keseronokan dan keterujaan dalam menyambut bulan mulia yang akan datang tidak lama lagi. Majlis dimulakan dengan ucapan pengetua dan gimik perasmian bagi menyempurnakan majlis sambutan Ihya Ramadan bagi tahun 2026. Bulan Ramadan yang diberkati, dapat ibadah setiap hari. Khairullah ya Ramadan, khairullah ya Ramadan. Sekian sahaja laporan dari kami berdua sehingga kita bertemu lagi. Bye. Assalamualaikum. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya